Assalamualaikum, mana Ca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okay, alhamdulillah ketemu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana apa tengok tajuk aku ni, yang mana aku nak review harta baru Porsche. Yang ni daripada kes yang terbaru, timeless icon lah. Yang ni aku beritahu, yang ni daripada kaca. Yang ni antara yang paling baru lah. Dia ada banyak geng-geng dia belakang ni, tapi bukan item kepala yang aku nak review dekat hampa. Sebab item kepala dia mahal lah. Okay, senang cerita mahal. Tapi sebabkan barang-barang antara 5 biji atas ni ada Porsche, sebab tu aku collect Porsche ni. Okay, so jom aku review dekat hampa Porsche daripada timeless icon ni. Okay guys, so ni aku nak review dekat hampa Porsche Carrera GT daripada timeless icon. Ni yang case paling baru lah, yang tengah ada dekat Shopee ni. Okay, so first kali macam biasa kita akan tengok dia punya blister. Blister dia ikut harta. Nampak? Shape, dia ikut shape. Yang ni harta first aku ada untuk Porsche Carrera GT. Sebab yang mainline aku tak jumpa lagi. Yang ni yang kaca lah, yang premium. Okay, so soft corner cantik, tak ada masalah. Soft corner Porsche Carrera GT, blister tak ada pecah. Harta ni berat tau, harta ni berat. Okay, so atas dia punya G-hook cantik, soft corner pun cantik. Sebab ni case baru, timeless icon. Harta ni bukan item kepala. Item kepala dia yang ni, Nissan Skyline GTR. Mentang-mentang bukan item kepala kecil yang kata dia. Okay, you can connect them all, tapi aku tak connect semua lah. Nak dapat Ferrari F50 ni pun harga, kau-kau dia tekan. Ferrari dia pun tekan, Skyline dia pun tekan. Yang 3 biji ni, yang ni 25 ringgit aku dapat. Paling baru ni. So belakang tak ada apa sangat lah. Kita tengok dia punya detail writer. Okay, so ni detail writer punya gambar. Daripada tepi warna kuning apa, somat siut. Jadi macam Musang King. Okay, so tayar getah. Detail depan kita tengok, lampu komplit, ada logo Porsche. Bumper depan punya detail cantik, nampak. Dia punya grill ada kali hitam. Dining writer cantik, ada signal warna oranye. Sport ring 5 batang, dah macam writer Honda dah, sport ring 5 batang. Kalau Porsche macam ni aku rasa kena pakai sport ring jenis macam ni. Saya tunjuk. Kalau Porsche ni kan, apa buka apa masuk sport ring bukan ni. Masuk ring Kalomo kan, macam ni kan. Dekat ring Carrera GT ni masuk ring ni, memang cantik lah. Tu nampak, tak kena lah pakai ring ni. Aku rasa Hot Wheels dah boleh buat macam Mini GT ataupun Kaido House lah, ataupun Pop Race punya sport ring. Sebab tapi yalah, kalau mereka tukar sport ring cantik, kena harga mahal sikit lah. Okay, so detail belakang cantik, lampu ada. Bagi atas dia pun lawa nampak. Ni engine dia cantik. So base bawah besi, ada tulisan Porsche Carrera GT. Detail tak ada sangat lah, macam tu kosong. Tapi berbala lah untuk nak connect siapa minat Porsche kan. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Untuk harta Porsche timeless icon ni aku letak link Shopee kat bawah ni, aku boleh dapat kat situ lah. Alright, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum, mana Ca pagi ni.